apa kalau orang Kelantan panggil juporing. Juporing putuslah granat sak. Power tak power putus granat sak. Power tak power jeng. Power tak power pecah bar sembah bumi. Jadi korang kena faham. Ni cara nak guna bore gas. Ada macam-macam cara ni salah satu cara untuk pastikan blok korang kena dengan clearance. Clearance apa? Clearance piston to wall. Maksudnya piston dengan dinding blok silinder tu ada clearance dia. So clearance yang korang nak set lah berapa untuk nak pastikan motor korang tak jam, untuk nak pastikan bila suhu panas, peak temperature, peak RPM dia boleh perform. So korang kena pastikan lalui proses ni untuk selamatkan enjin korang lah. Buat spek macam mana sekalipun, kalau korang tahu material dia, tahu nak set clearance dia, insyaAllah takkan jam. Ni insyaAllah takkan jam lah, kecuali faktor kualiti barang tu. Okay, so kita kualiti barang kita letak P dulu. Kita usahakan kita punya cara dulu. Okay, first saya ukur atas dengan atas sebab kita based on skirt piston. Kita dah dapat kosong. Okay, kosong. Lepas tu antara atas intake dengan exhaust punya side, intake exhaust punya side, sebab apa? Kita based on skirt. Kita based on skirt. Yang lain kita kira juga, cuma kita utamakan skirt atas dengan bawah. Sebab apa? Geseran banyak berlaku di atas dengan yang bawah. Paling dekat dengan chamber, kita dah reset kosong. Bila kita pergi ke tengah pula, tengah blok lah maksudnya, tengah ni. Tadi kita ukur kat sini. Kita ukur kat tengah-tengah pula. Ni dalam bore dia, dalam silinder dia, dalam toki, dalam apa sleeve dia. Okey. Sama juga, kita cari paling tinggi. Okey. Bila tengah je, dia akan jadi, nampak dia lebih. Nampak dia lebih sikit. Okey, nampak. 0.05, 0.01 lagi. Okey, atas sekali skirt 0.02. Atas punya clearance beza 0.01, bawah 0.01, tengah 0.1 ni cukup-cukup 6. Okey, ini kita nak tahu dia punya silinder punya bentuk. Liner, alignment liner dia tu besar, kecil, kecil. Okey, so masih boleh terima pakai lagi lah. Tapi kalau nak cun, kita polish, bagi dia saiz sama-sama semua. Bawah sama, atas sama, tengah sama. Okey, lepas tu yang kosong tadi, yang kosong tu kita nak ukur benda ni sampai dia jumpa kosong dia balik. Pusing kat sini lah, sampailah nombor ni kosong. Okey. Pusing kat sini, bagi dia tengah-tengah. Bagi dia center. Kita dapat kosong. So, kita lock. Kita lock kat sini. Bila lock kat sini, barulah kita baca nombor dia. Bore tadi untuk untuk lubang ni, untuk lubang ni kita punya ukuran tadi 0.2 tu 0.2 7.02. Okey, tadi kita dah dapat ukur lubang blok silinder lah, silinder liner ataupun bore. Okey, yang ni pula kita ukur piston pula. Okey, 69.97. Ni aku dah tulis siap-siap. Ukuran yang kita ambil tadi, ukuran yang kita ukur untuk blok, untuk piston, untuk blok, untuk piston. Okey. Blok ni daripada atas sampai ke bawah lah, daripada TDC sampai ke BDC skirt dia lah. Nombor yang kita dapat tadi, perbezaan daripada paling atas 0.2, tengah-tengah blok ni 0.03, ni 0.4. Okey, 70.02, 70.03, 70.4. So beza setiap daripada atas sampai bawah ni peningkatan daripada 0.02, 0.01. Okey. So kita dah dapat ukuran ini dan kita dapat ukuran ni. So kita kira untuk blok 70 untuk blok 70.02, untuk piston 69.97. So maknanya clearance dia adalah 0.05. Okey, adakah 0.05 ni sudah memadai untuk clearance piston to wall? Piston dengan blok ni clearance dia cun tak 0.05? Macam mana kita nak tahu? First kita kena tahu material dulu. Material blok kita kena tahu dulu, ceramik ke, cast iron ke, carbon ke, silicon alloy ke, ataupun force alloy ke. Kalau kata alloy pula, dia ada kod juga. Dia ada kod sama ada 4032 ataupun 2618, 6061, 70 bla bla. So setiap alloy dia ada kod-kod dia. Makin tinggi kod dia, makin keras dah harden dia. Kalau korang ada harden tester, lagi better untuk korang ukur kekerasan. Korang boleh tahu terus kualiti material tu okey tak okey, cun tak cun. Kadang-kadang dia claim dia force. Dia claim dia 6001, alih-alih ukur-ukur bila test dengan harden sensor, dia harden sensor. Harden test, tiba-tiba material tu tak sama seperti mana yang dia claim. Okey. So bila kita dah pasti dia punya material, baru kita boleh tahu clearance berapa yang kita perlu pakai. Okey. Untuk piston pula sama juga. Piston pun ada macam-macam material. Ada force, ada casting, ada silicon alloy dan macam-macam lah. Ada yang CNC billet 6001, 6062, 70, 7 bla bla bla, T7, T6 lah. So, korang kena faham macam ni. Makin keras material tersebut, makin luas material clearance yang kita perlukan. Okey. Makin sempit, makin lembut material dia, makin sempit clearance dia. Okey. So, maksudnya okey, kalau kita nak pakai piston force, material ni kita anggarkan material yang keras lah, senang Dia anggaran dalam 0.0 jap. Kalau force barang keras lah senang. Material keras korang pakai 0.05 hingga 0.7, 0.8 still boleh diterima pakai lagi. 0.08 ataupun 0.05 tambah tolak. Okey. Untuk
material keras. Maksudnya force ke CNC ke ataupun apa-apa yang keras lah. Carbon ke. Okey. Tapi andai kata korang pakai piston casting, piston-piston lembut, silicon alloy ataupun piston yang asal kilang daripada Yamaha ke apa ke, pastikan clearance dia sempit. Sempit tu maknanya lebih kurang dalam 0.02. 0.02. Okey, okey 0.02. Aku dah tulis siap-siap dah. 0.05 hingga 0.07 boleh terima untuk benda keras. Benda lembut sikit 0.01, lagi lembut kita pakai 0.02, lagi lembut 0.01. So lain-lain ni korang kena pastikanlah material macam mana. Nak tahu material macam mana, jangan korang tengok kepada disclaimer daripada apa korang beli. Contohlah korang tengok Shopee. Kalau dia tulis force ke apa ke, kadang-kadang dia orang claim je force. Dia orang claim je CNC. Kadang-kadang material sama macam alloy je. Lepas tu tiba-tiba dia hantar mesin CNC, jadilah nampak macam billet. So korang kena pastikan material dulu, harden dia macam mana. Okay. Tu korang kena improve korang punya knowledgeable lah, macam mana korang nak tahu material dia. Okay. So bila dah tahu, baru korang boleh set material clearance piston to wall yang sepatutnya korang pakai. Dan karakter motor yang korang nak kena buat tu, korang target apa? Untuk drag ke, untuk sekilo ke, untuk 2 kilo ke, untuk lock throttle ke, untuk daily ke, untuk apa tournament ke. So masing-masing punya jangka hayat tu berbeza-beza. Kalau korang nak main sekilo, nak kau-kau dia punya performance, boleh cun, tak ada masalah. Tapi jangka hayat dia pendeklah sikit, material pun pendeklah sikit, kecuali kualiti material tu padu. Macam contoh Formula 1. Formula 1 tak apalah, piston biji pun 40-50 ribu USD. So dia orang nak pakai clearance yang sempit ke, kedat ke, luas ke, memang risiko dia rendah lah. Tapi kalau untuk yang standard market yang ada demand dekat Malaysia ni, setakat ni korang guna clearance standard lah. Tak payah korang nak push kau-kau siap tinggi ke, clearance tinggi ke apa ke, clearance sempit ke apa ke. Sebab kecuali korang ada harden tester, korang boleh test, korang boleh tahu kualiti barang tu sendiri. Korang letak tepi apa yang dia cakap force ke apa ke, korang ukur sendiri dia punya kekerasan material tu, sama ada block ataupun piston. Okay, clear. So bila dah tahu, korang tahulah clearance tu, kalau kata tak cukup, korang pergi hantar polis. Dan pastikan korang pergi hantar polis tu kedai yang profesional lah, kedai yang buat kerja yang proper lah. Kalau dia polis, banyak saya kena, bila polis, atas makin luas, bawah makin kecil, kadang-kadang kecil bawah besar, bawah besar, atas kecil. So korang kena pilih-pilih kedai untuk pastikan korang punya polish boring dia ni sekata. Kalau 70.02, semua 70.02 lagi cum. Piston pula korang tak perlu risau yang belah kepala ni. Yang pasti korang kena pastikan antara skirt, tengah-tengah skirt ni. Antara tengah-tengah skirt, jangan bawah, tengah atas, tengah-tengah skirt. Okay. Dan untuk piston ring pula, piston ring pun ada clearance dia juga. Contohlah piston ring. Okay, ni piston ring. Tu dia akan ada gap. Dia akan ada gap. Okay. Antara gap ni, ini nanti aku akan buat video satu lagi. Antara gap ni pun sama juga. Ada material dia, ada clearance dia. Material apa, clearance apa kita kena pakai. Okay. Barulah motor korang selamat. Korang kena tahu, motor dalam dunia ni macam-macam cc, ada 1000 cc, 2000 cc, 3000 cc. Diorang buat motor laju-laju tak ada jam pun. Janji korang kena tahu fizik dia macam mana. Okey, dia punya sifat dia macam mana. Tapi kalau korang main hantam je, special tool pun tak ada, bogas pun tak ada, micrometer pun tak ada, tiba-tiba korang set up motor orang spek 70, spek 68, 80, 90 tanpa ikut proses-proses yang sepatutnya, tiba-tiba jam, korang pun claim, oh motor dah jumpa power, jumpa kalau orang Kelantan panggil jumpa ring. Jumpa ring, putuslah geresak. Power tak power, putus geresak. Power tak power, jam. Power tak power, pecah bar, sembah bumi. Jadi korang kena faham, punca dia tu, kita tolak tepi kualiti, kita dah lalui tak proses-proses kita nak set up tu. Kalau kita dah lalui semua proses tapi jam juga, barulah kita inspect, kita tengok kualiti dia apa. So saya paling banyak dengar komen-komen kat luar sana, bila jam je motor customer, dia terus auta dia kata motor power itu okey, brand tak okey lah, brand tu okey lah. Hakikatnya dia pun tak lalu proses ni untuk nak set up untuk customer tu. Okey. Ini saya bagi tahu general untuk saya juga. Okey, untuk saya, untuk staff saya juga, untuk siapa-siapa saja, untuk knowledgeable, ikhlas saya nak share. So pastikan lalui proses. Kita tak nak main set up sekadar potting, sekadar diecast je. Yang lain-lain korang tak buat, tiba-tiba jam, korang nak claim bahawasanya material tak okey, block tu tak okey, brand ni tak okey. So kadang-kadang kalau korang pasang company ni, company besar yang produk dia orang keluar ni, dia orang tengok je korang punya posting. Dia orang menggelak seorang-seorang je. Dia set up, bila korang nak claim dengan company tu confirm lah dia nak tahu clearance korang pasang berapa, clearance dia, macam mana korang set up. Tapi dia malas nak panjang kes, dia malas nak serabut sebab dia tahu kalau bergaduh dengan orang yang banyak alasan ni takkan menang. Baik dia orang diam je, follow memudahkan kerja dia orang pun senang nak cari duit. Okey. So itu saja setakat ni. Yang mana tak faham, tak clear, nak tanya apa-apa soalan berkenaan dengan otomotif, apa-apa, tak kisahlah motor Europe, motor Malaysia, motor Japan ke apa, boleh contact saya. InsyaAllah saya boleh bantu setakat mana saya mampu, saya faham. Ada ilmu baru minta tolong korang share, mungkin saya perlu belajar lagi. Dalam dunia ni rezeki daripada Allah Ta'ala, rezeki ilmu daripada Allah Ta'ala, tak payah sombong, kongsi je. Saya pernah dengar komen-komen yang hebat-hebat dekat TikTok ni. Bila saya tengok komen orang minta tolong, orang minta ilmu, orang minta ni, dia kata apa? Aku susah-susah cari ilmu, kau main minta gitu je. Kau dapat ilmu pun Allah Ta'ala bagi.
Kau nak claim kau susah, orang lain susah senang tu Allah Taala punya dah takdir dah kau. Bila kau dapat ilmu ilmu tu untuk apa? Makin kau susah nak sharing ilmu orang bagi, makin susah lah rezeki kau nak masuk. So, kau orang tak payah nak belagak. Orang ada ilmu, share je. Ada ilmu, share je. Bukan kau orang punya. Kau masuk kubur tak ada buat apa ke. Kau orang punya usaha nak dapat ilmu tu, kau orang punya pasal. Ilmu Allah Ta'ala bagi, kau orang kongsi. Okay? Faham? Apa yang ada kat kita, belum tentu hak kita. Kongsilah kita untuk berjaya semua sekali. Dan minta tolong semua pemain-pemain dalam Malaysia ni. Minta tolong upgrade kita punya darjat. Improve kita punya darjat. Kita tak nak pemain di mata orang ni hina. Kalau manusia rosak, dipanggil doktor pakar. Kalau motor rosak, dipanggil pakar motor. So, kita punya level ni dikatakan doktor. Tapi untuk automotif. Kita tak nak orang hina kita sebagai mekanik. Saya sangat-sangat terkesan dengan dunia automotif sebab kita dipandang rendah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.